Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurliana binti Mat Tohir mewakili PKG Teluk Kecai daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kek-Wah 2. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bab 3 di bawah 3.1 iaitu sistem pengangkutan dalam organisma. Standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini ialah dapat mewajarkan kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, kita sudah mempelajari tentang sistem pengangkutan dalam organisma. Jadi, marilah kita mengetahui tentang kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Terdapat 4 fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Yang pertama, dapat mengangkut bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien yang digunakan untuk menghasilkan tenaga bagi setiap organisma menjalankan proses hidup. Yang kedua, ianya dapat menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar dari sel badan seperti urea. Yang ketiga, ianya dapat mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral, air dan hasil fotosintesis. Dan yang keempat, ianya dapat mengangkut hasil fotosintesis seperti sukrosa ke semua bahagian tumbuhan. Jadi, cikgu ingin bertanya, sekiranya sistem pengangkutan dalam organisma tidak dapat berfungsi dengan baik, apakah yang terjadi? Yang pertama, respirasi sel dalam organisma tidak dapat dilakukan. Yang kedua, makanan tidak dapat dibuat dalam tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Dan yang ketiga, bahan kumuh yang bertoksik akan terus menjadi racun dalam badan. Okey, marilah kita menjawab 5 soalan kuis. Yang pertama, apakah fungsi utama sistem pengangkutan dalam manusia? A. Menghasilkan tenaga. B. Mengangkut nutrien, oksigen dan bahan kumuh. C. Mengawal koordinasi badan. Dan D. Menghasilkan antibodi. Jawapannya ialah B. Mengangkut nutrien, oksigen dan bahan kumuh. Soalan kedua, apakah kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma? A. Menghasilkan tenaga untuk proses hidup dalam badan. B. Mengekalkan suhu badan organisma. C. Menyegarkan kulit organisma. Dan D. Menyediakan persekitaran udara yang lebih baik. Jawapannya ialah A, iaitu menghasilkan tenaga untuk proses hidup dalam badan. Nombor 3. Nyatakan sistem pengangkutan dalam manusia. A. Jantung. B. Jantung dan salur darah. C. Saraf dan paru-paru. D. Vena cava. Jawapannya ialah B. Jantung dan salur darah. Soalan keempat. Nyatakan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. A. Stoma. B. Spiracle. C. Epidermis. D. Xylem dan phloem. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah D. Xylem dan phloem. Soalan yang terakhir. Nyatakan implikasi sekiranya berlaku kegagalan dalam sistem pengangkutan organisma. A. Bahan kumuh bertoksik akan membunuh organisma. B. Sistem metabolisme akan menjadi perlahan. Dan C. Bahan kumuh bertoksik akan merosakkan organ. Jawapannya ialah A, iaitu bahan kumuh bertoksik akan membunuh organisma. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.